Sekarang aku tengah busy. Tolong jangan kacau aku. Identiti pun tak boleh bukti. Macam mana nak bagi kerja? I punya wallet semua hilang masa kena langgar. Tolonglah bos. Esok pukul 9 masuk kerja. Jadi runner dulu. Terima kasih bos. Saya mesti usaha. Kau tengok dia ni. Dah kenapa datang awal? Ish, sales pun boleh dapat banyak wang lah. Aku pun lagi top sales lah. Boy, Bos. nak cari sales ah? Boleh. Tapi kalau you handle runner punya kerja, bagus, I bagi you peluang cuba. Betul bos. Tapi tak tahu apa-apa tentang sales. Dalam 3 bulan ni, performance you sangat bagus. I yakin you mesti boleh. Sekarang ni, I yang you train Aboy jadi salesman. Walaupun dia tak tahu apa-apa, tapi I rasa dia sangat berusaha. Okey, bolehlah bos. Okey, lepas ni kalau ada customer, kau tengok aku buat. Okey. Boleh. Boleh tanya tak? Belum kedai ni ada apa-apa syarat untuk apply tak? Sekarang aku tengah busy. Tolong jangan kacau aku. Top sales, boleh tolong terangkan pada saya dokumen ni tak? Saya tak faham lah. Kau buatlah sendiri. Kau tak nampak ni? Aku busy.